Pandang Mala. Still a lot of ingredient can choose. So first, you take a bowl. Kelp. Oh, now they have dah ada nama dah untuk bahan-bahan makanan dia. Semua dah ada label. Okay. Semua dah ada label senang. Ni pak choy. Untuk orang macam saya tak tahu nama sayur ni, dia senang. Dah. Ni sebab sup lagi manis nanti. Sedap. Sotong kan? Sotong sikit. Sotong juga. Different type of sotong. Chicken. Ni ada nama ni kat situ. Malah. Cumin. Yang atas tu malah. Ni beef. Atas tu beef. Ini cumin. Beef lah kot. Beef biasa je. Lamb tak ada. Beef steak. I think apa, beef boleh ambil lebih sikit lah. Maybe cumin mau ambil sikit. Lebih sikit lah. Okay. Dah, itu je. Ni timbang 4 pieces. Harga fixed price. Oh, telur puyuh price dah fix lah. Okay. Okay. Jom. Dah cukup dah. Dengan suan cai yu lah. Timbang dulu. Ni nak masak apa? Malatang lah bang. Malatang sup. Malatang sup. Biasa punya pedas lah. Ringan lah. Ringan. Tak payah baby lah. Baby kan ringan. Ringan lah, ringan. Tak mau baby itu nanti tak ada rasa pedas langsung. Lepas tu nak tambah satu, nak order juga suan cai yu. Suan cai fish. Suan cai fish single. Dia datang dengan nasi kan? Less spicy lah. Ada lagi kan? Ada lagi. Okay. Kita yang tadi yang apa malatang sup tambah susu kan? Tambah susu. Pedas ringan. Oh, dia boleh tambah susu eh? Oh, tambah. Pedas ringan. So kita punya ni 500 gram RM32.40. Lepas tu tambah suan cai yu RM20 lah. Dia ada snack juga. Itu makan ni sedap. Apa? White tea tarobo. Oh, sedap. Tapi tak ada hari ni. Ini cukup. Kenyang sangat. So, I ulang balik ya. Yeah. The first one is malatang soup, no meat, pedas ringan. Okay. And then the second one is suan cai fish soup single satu pedas mild. Betul. So, sama sekali dia RM22. Boleh banyak cash, boleh banyak apa pakai kad bank ataupun Di sini tak ada apa service charge SST tak ada. Oh, okey. Air sedikit. Air kat sini kita foto. Hari ni ada apa? Hari ni kita ada air sour plum, rose pandan dengan rose beef. Oh, ni sedap, sour plum. Sour plum. Suan cai. Suan mei tan. Sour plum. Plain water jugalah. Oh, 3 jenis hari ni. Sour plum. Air sini free. Sour plum favourite. Sedap ni. Masam-masam. Tak nampak pula air dia hitam. Cawanmu hitam. Jom. Oh. Ready. Oh, suan cai yu. Yeah. Oh, satu set dengan nasi. Okay. Suan cai yu satu set dengan nasi. Thank you. Oh, looks good man. Smells good. Oh, pit.
Okay. Do you want to add sesame or Yeah. coriander soup? Can I? Yeah. Oh. Add sesame. Wah. Coriander. Oh. Coriander leaf. Ketumbar. Ketumbar. Betul. Oh, kacang pun boleh tambah. Kacang pun boleh tambah. Okay. Yeay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Boss said there's a new sauce. Oh, it's a sesame peanut sauce. Oh, I like it. I like it. Jadi when we came, hari tu masa datang, tak ada. Bos kata ni baru. Yuhu. Ini makanan kita hari ni. Mala, ringan, pedas dengan suan cai. Itu satu set dengan nasi. Ni mala. Suan cai yu. Wah. The fish is quite generous ah. Banyak juga kan. This is RM20 ni. Ada red tape juga. Oh my god. Macam tak halal banyak. Macam halal. Ada suan cai tak halal ke? Kedai. Di kedai ni halal. Buset. Nampak sedap. Bau pun sedap. Saya pun nak curi sikit. Hihi. Curi orang punya makanan. Wah, besar-besar. Ni ikan apa ni? Ikan rupa. Rupa rasa ni. Rupa. Saya suka je. Ikan haruan. Jom kita makan. Untuk wood. Itu kami order besarnya lagi. Itu kuah dulu. Nasib baik ambil ringan. Ringan pun dah pedas. Ah. But honestly this sesame peanut sauce dia tak rasa apa sangat sebab sup ni dah pedas. Jadi saya rasa tak payah tambah pun. Kira sup dia pun dah cukup dah rasa dia. Tak payah tambah sos dia pun. Kalau nak spicy minta je masa order.